Buat apa tu bising-bising tu? Ni bising-bising ni geng. Ni adalah stick dan itu adalah scraper. Oh lama. Kenapa kena buat macam ni ya? Sebab boleh dek ke betul juga, tapi ini sebab ada reput-reput kena pakai. Nampak dah jatuh dah ke muka saya. Ni kena, kalau tak nak kena muka korang panggil lah kita geng. Ni kalau terkena muka ni boleh berjerawat, boleh berkeladak, tapi kena basuh betul-betul. Lagi satu masalahnya, orang kena pastikan dia tak reput. Dia reput sebab tu kita tanggalkan dia gunakan scraper macam ni. Betul ke? Betul. Teknik ni kena betul geng. Kalau tak betul, boleh terkena mata. Dan kena pakai topi juga macam abang ni pakai topi. Kalau tak pakai topi, senang masuk ke mata. Ya guys ya? Ya ampun. Macam tu. Jadi ada banyak lagi tips and trick untuk korang cat sendiri. Dan kalau nak kita catkan, call je Pak Mak Topi dekat link di bio. Nak cat rumah, cat rumah.my.